Bila burung tak ada bulu, dia tak boleh terbang. Duk merangkak kat tengah padang pasir tu. Tiba-tiba mai lalu seekor burung terbang kat atas. Dia pun panggil burung tu. Mai Ustaz. Pasal apa? Dia kata, hang tengok keadaan aku ni macam ni. Bulu tak ada, nak makan susah. Nak buat apa pun susah. Hang ni nak pergi mana ni? Dia kata, aku nak pergi ke syurga. Aku nak minta tolong hang Ustaz. Boleh tak? Hang pergi kat syurga nanti, hang tolong tanya Ustaz malaikat tu yang duduk kat sana tu. Berapa lama lagi aku nak duduk dalam keadaan aku macam ni? Kata burung tadi ni, tak apa Ustaz, aku pergi sampai syurga, nanti aku tanya. Dia pun terbang terus lah pergi. Pendek cerita, jumpalah malaikat. Malaikat, tadi ni saya jumpa seekor burung. Dia ni bulu pun tak ada. Susah duk merangkak-merangkak tengah padang pasir. Dia minta tolong tanya Ustaz, dia akan duduk dalam keadaan macam tu. Kata malaikat ni, Ustaz, saya pergi cek. Balik-balik dia kata, bagi tahu kat burung tu, lama lagi dia akan duduk dalam keadaan macam tu. Burung tu pun berterbang balik pergi jumpa dengan burung yang duduk merangkak-merangkak atas padang pasir tu. Bagi tahu dekat dia. Dia kata, Allah, nak buat macam mana? Tapi malaikat tu pesan. Dia kata, kalau macam mana hang duduk, macam mana keadaan sekalipun, kalau dia buat satu amalan ni, nescaya hidup dia akan tenang. Apa dia amalan tersebut? Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu terbanglah burung ni balik ke tempat dia tinggal lah. Burung yang tak ada bulu tu duduk tengah padang pasir. Duk tak berapa lama lepas daripada tu, burung tadi ni terbang balik melalui kawasan yang dia berjumpa dengan burung yang tak ada bulu tu. Kemudian dia teringat, aku teringin nak jumpa kawan ni, apa keadaan dia lah ni. Turunlah dia cari-cari, dia tengok ada seekor burung yang bulu penuh dekat badan. Makanan banyak ada dekat dia. Dia kata, ni burung mana pula ni? Dia pun turun pergi tanya, kamu ni siapa? Aku dulu burung yang tak ada bulu dulu ni. Pasal apa ada bulu banyak? Sedangkan hari tu bukankah malaikat tu bagi tahu kata lambat lagi nak duduk dalam situasi macam ni? Dia kata, betul lah, malaikat tu cakap macam tu, aku pun heran. Tapi lah ni tengok, tumbuh bulu, makanan pun jadi banyak, aku nak pergi cari rezeki pun senang. Aku pun tak tahu, cuma aku duk beramal macam mana yang malaikat tu bagi tahu dekat aku. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya tuan-tuan kena jadi macam burung ni. Apa saja yang kita lalu dalam hidup kita, belajar sebut alhamdulillah ala kulli hal. Nescaya hati kita akan jadi tenang. Allah akan tambah nikmat. Tu yang tadi burung tadi yang tak ada bulu kan, takdirnya dia tu akan hidup panjang dalam keadaan macam tu, tiba-tiba dia dapat nikmat. Pasal apa dia dapat nikmat? Pasal Allah sebut dalam surah Ibrahim, siapa yang bersyukur maka Allah tambah kat dia.